Apa itu brain rot? Betul ke orang kata benda ni membahayakan? Jom saya jelaskan macam kat murid sekolah rendah. Baiklah, brain rot ni adalah satu budaya perebutan otak, kalau disebut dalam bahasa Melayu lah, perebutan otak, ataupun otak kita ni selalu konsum benda-benda yang tidak berfaedah, tidak berkualiti daripada internet ataupun digital. Contohnya macam video-video pendek, video-video lucu yang tidak berkualiti, ataupun kartun-kartun yang creepy, yang pelik-pelik lah. Jadi benda ni boleh menyebabkan pelembapan otak, perebutan otak, yang mana contohnya murid-murid, anak-anak kita tak boleh fokus, lepas tu daya fikir dia menjadi lemah dan sebagainya. Dan benda yang merisaukan kita, benda ni mula meracuni, memasuki otak-otak anak-anak kita zaman sekarang ni. Jadi macam mana kita nak mengatasi dia? Antara caranya adalah kita kena jauhkan dia daripada gadget. Yang kedua adalah kita kena sediakan bahan-bahan yang berkualiti yang merangsang pemikiran. Contohnya buat latihan, mewarna dan sebagainya. Jadi kita kena jauhkan dia daripada gadget dan kita sediakan dia bahan-bahan yang berkualiti supaya anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang fokus dalam belajar dan juga membangunkan otak dia. Sesiapa yang mencari bahan-bahan digital ataupun bahan-bahan worksheet yang bagus, yang berkualiti, anda boleh dapatkan dekat link yang saya sediakan.